dah buat keputusan, dah set dah pilihan tu, tapi masih tak teruskan put into action sebab masih tunggu perasaan ready, perasaan sedia tu. Perasaan ready tu tak akan sampai bila-bila. Walaupun tunggu berapa hari pun. Seminggu, sebulan, setahun, perasaan ready, perasaan sedia tak akan muncul. Apa yang muncul bila kita tunggu? Anxiety, panic attack, overthinking. Kita fikir next move, apa nak buat, macam mana nak mulakan, tapi kita tak letak, tak put into action, tak masuk, tak teruskan dengan jalan yang pertama. Sebab kita tunggu, rasa sedia tu bila the perfect time, perfect moment untuk put into action. Takkan. Dari pengalaman Fizzah sendiri, banyak benda yang Fizzah plan nak buat, tapi tunggu, mungkin esok ataupun lusa bila dah ready buat. Tak, sampai setahun, 2 tahun benda tak jalan. Kita tunggu bila rasa sedia, bila perfect moment, perfect time, bila miracle, keajaiban datang, baru kita buat benda tu. Keajaiban, miracle, blessing, miracle tak akan muncul kalau kita tak buat benda tu. Bila kita dah step into that, kita dah put into action, buat je apa yang dah plan tu, kita buat, letak first step, kita buat sikit, masa tu keajaiban, miracle muncul. Sebab banyak kali jadi dengan Fizzah, miracle, keajaiban tu dia nak muncul dekat sini tau, dekat mungkin bisnes ke, idea yang you nak buat tu kan. You kena buat dulu benda tu, lepas tu keajaiban, miracle tiba-tiba muncul. Apa yang you dah plan tu, benda tu betul. Sebab Allah letakkan dalam fikiran, dalam perasaan you sekarang ni bersebab. Dah buat solat istikharah dan minta petunjuk dari Allah, jawapan dia teruskan. Letak first move. Buat dulu, buat sikit-sikit.